Boleh less drama hidupnya. Ada formula tertentu. Saya saya suka skincare. Saya boleh berlama-lama ya, setiap pagi dan malam untuk regime skincare saya. Saya tahu untuk mempunyai kulit yang cantik tu perlu buat apa, perlu macam contohnya skincare yang bagus. Saya baca ingredient satu persatu ya. Saya orangnya begitu. Sebelum saya masuk, saya buka tepek, saya kena tahu dalam tu ada apa. So yeah, it's part of it. And then of course kena untuk kulit yang sihat, perlu cukup minum airnya, jaga perutnya kan, dan kena exercise walaupun cukup-cukup je exercise tu. Dan jangan memikirkan hal yang negatif. Itu paling susah. Saya tahu tak logik, saya tak buat juga, tapi saya akan cuba kontrol dia. Kalau saya sedih hari ini, saya akan bagi tarikh tamat tempoh untuk waktu tempoh untuk saya fikir. Besok saya tak nak dah. Macam tu. Saya akan cari jalan macam mana untuk menangani benda tu. Jadi hidup saya kalau boleh less drama hidupnya. Walk the talk. Saya suka benda-benda yang harmoni. Macam kadang-kadang kita berdepan dengan komen-komen contohnya kan. Fokus dengan komen yang indah. Yang negatif ignore. Tengok, oh dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia, kita pun tak tahu apa kesusahan dia. Cuba fikir macam tu. Jadi kadang-kadang ni orang yang suka cakap benda yang negatif tu sebenarnya dia ada masalah dalam kehidupan dia yang unresolved, yang tak dapat diselesaikan. Jadi kita pun tak tahu apa. Kita pun jangan judge dia. Kita jangan judge dia. Saya suka fikir macam tu supaya saya tak buruk sangka, dan saya jaga itu juga. Saya rasa mungkin part of it. Nampak saya begini. Jangan sibuk otak sendiri.